Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Sebelum Misan meneruskan bicara, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama diberi Nurul Adnan Matrisha binti Muhammad Azrullah, merupakan murid tahun 6 yang aktif sama ada dalam bidang kurikulum dan kurikulum serta sering mewakili sekolah dalam pelbagai pertandingan seperti pertandingan Medikalamsi Sajak, pertandingan STEM dan kuis early anjur unit pada puteri peringkat kebangsaan. Saya bersekolah di Sekolah Kebangsaan Batu Bernam 2. Kod sekolah saya MBA 2044. Hobi saya ialah suka membaca buku dan membuat seni kraft tangan. Bertongkat jua saya di sini untuk menghayati, mendalami dan mengulas sebuah karya sangat menarik tentang kisah yang terkenal iaitu Rabiah Al-Adawiyah. Bak kata pepatah Melayu, tak kenal maka tak cinta. Jadi, sebelum saya mengulas cerita ini dengan berlanjut, bolehlah saya menerangkan sedikit tentang perihal buku yang telah saya pilih ini. Buku yang terbalik mengenai buku surat ini diterbitkan oleh Gohamas Marketing Sedang Berhad, ditulis oleh Encik Syafi'i bin Abdul Rahman. Beliau merupakan seorang penulis buku kisah-kisah pahlawan dan tokoh Islam yang terkenal di Malaysia dan menghasilkan pelbagai karya penulisan yang sangat menyentuh emosi pembaca untuk dijadikan iktibar dan tauladan. Buku ini juga digarap dengan menggunakan laras bahasa yang mudah difahami, kosakata yang pelbagai serta diselami dengan foto ilustrasi yang cantik bagi menarik pembaca untuk menekuni buku ini hingga ke halaman terakhir. Penulis dan penerbit juga menampilkan rekaan bentuk buku yang tersendiri. Reka bentuk kulit buku ini memainkan peranan yang penting untuk menghibah, menyampaikan informasi dan maklumat awal kepada setiap khalayak sasaran ketika proses pemilihan buku untuk dibaca. Rabiah Al-Adawiyah merupakan sebuah buku siri wanita teladan yang mengisahkan seorang serikandi sufi yang cukup terkenal yang menjadi kekasih serta dimuliakan Allah. Rabiah Al-Adawiyah telah dilahirkan pada kurun pertama Hijrah di kota Basrah yang terletak di tepi sungai Dajlah dalam negeri Iraq. Rabiah dilahirkan dalam keluarga yang miskin. Bapa yang bernama Ismail Muhammad Dawi. Ketiga-tiga saudara yang tua dan terdiri daripada anak-anak perempuan juga. Oleh kerana Rabiah anak yang keempat, beliau diberi nama Rabiah yang maksud yang keempat. Pada malam Rabiah dilahirkan, ayah Ismail telah bermimpi bertemu Rasulullah SAW. Dalam mimpinya itu, Rasulullah SAW berkata kepada Ismail agar tidak bersedih kerana anak perempuannya itu akan menjadi seorang wanita yang mulia. Rabiah dilahirkan dalam keluarga yang sangat patuh dan taat kepada agama, suka akan kebaikan dan sentiasa bernapin dengan Al-Quran. Rabiah mewarisi sifat ayah yang warak, kuat beribadat dan sentiasa bersyukur atas apa jua perkara pemberian Allah kepada mereka. Sejak kecil lagi, Rabiah dapat menghafaz Al-Quran. Beliau selalu diingatkan oleh ayahnya untuk bersabar di atas apa juga ujian daripada Allah yang menimpa mereka. Rabiah juga seorang yang bijaksana dan cerdas fikirannya. Keistimewaan dan tingkah laku Rabiah yang luar biasa itu sejak kecil menunjukkan bahawa pada satu hari nanti Rabiah Al-Adawiyah akan menjadi manusia yang istimewa di sisi Allah. Untuk mencapai kedudukan yang tinggi di sisi Allah, beliau terpaksa menghadapi berbagai ujian dan penderitaan hidup. Ujian pertama yang terpaksa ditumpai oleh Rabiah ialah apabila bapa yang meninggal dunia semasa usia beliau masih muda. Kematian bapa yang itu disusuli pula dengan kematian ibu beliau. Hal ini menjadikan Rabiah yatim piatu dan sebatang kara tanpa saudara mara untuk bergantung hidup. Walaupun Rabiah mempunyai kedudukan yang istimewa di sisi Allah dan dihormati oleh orang ramai termasuklah golongan yang berilmu dan kaya raya, beliau sentiasa hidup dalam keadaan sederhana dan merendah diri. Rabiah sentiasa membantu orang yang dalam kesusahan. Watak dan perwatakan Rabiah merupakan seorang wanita teladan yang mempunyai kesabaran yang tinggi walaupun diuji dengan pelbagai ujian dan cabaran. Selain itu, Rabiah juga seorang yang baik hati dan dermawan. Rabiah Al-Adawiyah meninggal dunia dalam usia 80 tahun. Beliau seorang yang tidak bermegah dengan harta dunia dan sering mentaati Allah dalam apa jua perkara. Jadi, ayo rakan-rakan sama-sama kita mencontohi sikap yang dimiliki oleh Rabiah Al-Adawiyah. Membaca jabatan ilmu. Ini bermakna setiap buku yang ditulis mesti mempunyai ilmu yang boleh diperoleh apabila membacanya. Ilmu daripada buku ini ialah ilmu sejarah Islam. Ramai mulai tokoh-tokoh wanita Islam. Namun,
Ramai antara kita yang masih tidak mendalami kisah hidupnya. Selain itu, karya ini juga dapat meningkatkan motivasi kepada para pembaca agar lebih tabah menghadapi cabaran serta menghayati ajaran Islam agar kita sentiasa mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala, sama ada susah atau senang. Justru, buku ini mempunyai banyak motivasi yang boleh jadikan inspirasi kehidupan. Sebelum memudahkan diri, segala perhargaan dan terima kasih kepada penulis buku Encik Syafiee bin Abdul Rahman kerana menghasilkan karya yang sangat baik dan penuh inspirasi. Saya sarankan agar semua murid dapat membaca buku ini untuk dijaga motivasi dan teladan agar kita dapat menjadi insan yang lebih baik. Semoga buku ini menjadi bahan penggemaran di perpustakaan. Sekian kisah Rabiah Al-Adawiyah, tokoh wanita Islam berjiwa cekal dan taat kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih.